Peperiksaan telah lama menjadi asas dalam penilaian akademik di kebanyakan sistem pendidikan termasuk di Malaysia. Peperiksaan berfungsi sebagai alat utama untuk mengukur pencapaian pelajar dan menentukan tahap penguasaan mereka terhadap sesuatu mata pelajaran. Namun begitu, pendekatan yang terlalu berpusat kepada peperiksaan telah menimbulkan pelbagai persoalan tentang kesan psikologi dan emosi terhadap pelajar. Khususnya dari segi motivasi dan prestasi mereka, ramai guru berpandangan bahawa tekanan untuk mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan boleh menyebabkan pelajar mengalami tekanan, hilang minat untuk belajar serta lebih cenderung kepada pembelajaran berasaskan hafalan semata-mata. Dalam masa yang sama, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa peperiksaan mampu mendorong pelajar untuk berusaha dengan lebih gigih serta memberikan ukuran yang lebih jelas terhadap pencapaian mereka. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti perspektif guru terhadap pengaruh sistem peperiksaan terhadap motivasi dan prestasi pelajar. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam kajian ini, di mana data yang dikumpulkan melalui soalan selidik yang diedarkan kepada guru menggunakan borang Google Form. Sistem peperiksaan telah lama menjadi asas dalam penilaian akademik di kebanyakan sistem pendidikan termasuk di Malaysia. Peperiksaan berfungsi sebagai alat utama untuk mengukur pencapaian pelajar. Sejak era penjajahan hingga zaman kemerdekaan dan globalisasi ini, transformasi sistem pendidikan telah dijalankan, di mana transformasi itu yang telah membentuk sistem pendidikan kita sehingga hari ini. Terdapat juga pelbagai inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan bagi memastikan sistem pendidikan terus berkembang dengan pesat selaras dengan pembangunan negara. Antaranya adalah penstrukturan semula sistem prasekolah, kurikulum prasekolah 2027 dan intervensi kurikulum bagi menangani keciciran pembelajaran. Sistem peperiksaan adalah salah satu aspek pendidikan yang telah mengalami transformasi seiring dengan kemajuan negara. Sistem peperiksaan atas talian merupakan salah satu transformasi sistem periksaan yang telah dikenal pasti, yang telah dipetik daripada hasil kajian yang dijalankan oleh Nurhayati Razali dan Airil yang bertajuk Kajian dalam Talian, Kajian Pemeriksaan dan Pelajar Jarak Jauh Universiti ODL. Faktor yang telah membawa perubahan tersebut adalah berikutan berlakunya pandemik COVID-19 dan juga untuk memenuhi keperluan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Seterusnya, terdapat beberapa kesan positif dan kesan negatif yang telah dikenal pasti berlaku akibat memperkasah sistem peperiksaan terhadap motivasi dan prestasi pelajar. Keupayaan sistem peperiksaan untuk merangsang peningkatan dalam proses pembelajaran pelajar merupakan salah satu kesan positif yang telah dikenal pasti, yang telah dipetik daripada hasil kajian yang telah dijalankan oleh Nur Azrin binti Abdul Aziz dan Sulaiman bin Yamin sekitar tahun 2021 yang bertajuk Pentaksiran Alternatif menuju ke arah transformasi sistem pentaksiran di Malaysia. Dilihat melalui kaedah pentaksiran bilik darjah PBD, iaitu kaedah penilaian yang dijalankan secara berterusan, semasa proses PDVC berlangsung, guru dapat mentaksir tahap penguasaan murid bersesuaian dengan pencapaian dan pemahaman mereka dengan mengambil pelbagai alternatif untuk memastikan perkembangan murid bersifat holistik. Terusnya, terdapat juga beberapa cadangan alternatif yang boleh dipertimbangkan bagi memastikan isu yang dihadapi dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan dalam ucapan beliau ketika ditemu Bual Awani mengatakan penilaian berterusan sekolah PBS harus dilakukan dan tidak 100% peperiksaan akhir tahun dapat dilaksanakan di peringkat sekolah. Prof. Madya Dr. Nur Azaz Samsudin dan Dr. Syamsul Kamal Ahmad Khalid dalam kajian yang bertajuk Mengukur Kemahiran dan Kompetensi Graduan Abad ke-21 melalui Pentaksiran Alternatif ada mengatakan rangka kerja landscape pembelajaran melalui pengalaman dan pendidikan berasaskan kompetisi iaitu Experience Learning and Competency Based Education Landscape (EXCEL) perlu diperkasa bagi menangani isu tersebut. Manakala Alfikon juga dalam hasil penulisan beliau yang bertajuk Inilah Sekolah Idaman Pelajar turut menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan bukannya melalui hafalan dan ulang kaji yang dilakukan secara berulang-ulang ketika di dalam bilik darjah. Objektif pelajaran kami adalah yang pertama menyelidik persepsi guru mengenai pengaruh sistem peperiksaan terhadap motivasi dan prestasi pelajar, dan yang kedua adalah meneliti cadangan guru mengenai kaedah penilaian alternatif yang lebih berkesan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar. Sambung pada bahagian metodologi kajian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan. Instrumen kajian adalah soal selidik berstruktur berdasarkan objektif kajian yang dibina menggunakan Google Form. Google Form tersebut diedarkan secara atas talian menggunakan platform WhatsApp. Soal selidik terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah maklumat demografi responden, manakala bahagian B adalah berdasarkan objektif kajian.
Yang pertama adalah menyelidik persepsi guru mengenai pengaruh sistem peperiksaan terhadap motivasi dan prestasi pelajar. Kami menggunakan skala di keempat mata iaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Yang kedua adalah meneliti cadangan guru mengenai kaedah penilaian alternatif yang lebih berkesan dalam meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar. Di sini terdapat 3 jenis bentuk jawapan. Yang pertama adalah berskala di keempat mata seperti yang di atas. Yang kedua adalah soalan pilihan berganda dan juga soalan terbuka. Responden kami terdiri daripada guru-guru sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kami menggunakan kaedah ini kerana kami ingin mengumpulkan data dalam skala yang besar, sistematik, efisien dan juga terancang. Bahagian dapatan kajian, bahagian B, demografi responden. Dapatan hasil kajian ini menunjukkan seramai 23 orang bersamaan 38.3% adalah terdiri daripada responden lelaki. Manakala bakinya seramai 37 orang, 61.7% adalah daripada responden perempuan. Hasil kajian menunjukkan lokasi sekolah guru yang berkhidmat di sekolah bandar dan juga luar bandar. Seramai 33 orang bersamaan 55% berkhidmat di sekolah bandar dan seramai 27 orang bersamaan 45% berkhidmat di sekolah luar bandar. Seterusnya, dapatan hasil kajian berkenaan dengan analisis tempoh pengalaman responden dalam bidang mengajar mengikut kiraan tahun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, seramai 10 orang guru bersamaan 16.7% merupakan guru yang telah mengajar selama 1 sehingga 5 tahun. Seterusnya, seramai 14 orang guru telah mengajar selama 6 sehingga 10 tahun bersamaan 23.3%. Seramai 20 orang guru dengan peratus sebanyak 33.3% telah mengajar selama 11 sehingga 15 tahun di sekolah. Dan selebihnya 26.7% dengan nisbah 16 orang guru telah mengajar selama lebih daripada 15 tahun. Seterusnya ialah kelulusan akademik yang paling tinggi adalah guru yang mempunyai kelulusan daripada ijazah sarjana muda dengan hasil dapatan kajian sebanyak 44 orang guru bersamaan 73.7%. Dan kelulusan akademik yang sama dapatan hasil respondennya adalah master dan PhD. Dan lain-lain kelulusan sebanyak 7 orang guru bersamaan 11.7%. Untuk kelulusan diploma pula mendapat sebanyak 2 orang responden sahaja bersamaan 3.3%. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa responden yang menjawab soalan kajian ini mempunyai kelulusan akademik setara dengan penghususan keperluan sekolah. Dapatan kajian dalam rangka soalan pengalaman melaksanakan sistem peperiksaan mengikut tahun pengalaman responden tersebut. Responden berpengalaman selama 1 sehingga 5 tahun dalam melaksanakan sistem peperiksaan ini seramai 18 orang dengan bersamaan 30%. Hasil kajian juga menunjukkan seramai 17 orang guru bersamaan 28.3% telah berpengalaman dalam bidang ini selama 6 sehingga 10 tahun dan seramai 11 orang dengan bersamaan 18.3% merupakan responden yang berpengalaman melaksanakan sistem peperiksaan dalam sekitar 11 hingga 15 tahun. Selebihnya, seramai 14 orang bersamaan 23.3% telah berpengalaman selama lebih 15 tahun. Kajian untuk bahagian C pula iaitu persepsi guru mengenai pengaruh sistem peperiksaan terhadap motivasi dan prestasi pelajar. Kebanyakan responden bersetuju bahawa sistem peperiksaan sangat mempengaruhi motivasi dan prestasi pelajar. Dengan itu, soalan pertama, 60% daripada responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan ini sangat mempengaruhi motivasi dan prestasi pelajar. Soalan yang kedua pula, 50% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan ini memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Soalan seterusnya adalah soalan 3. 45% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan ini dapat mengukur sepenuhnya keupayaan pelajar tersebut. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya ialah soalan 4. Seramai 50% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan yang dijalankan menyebabkan pelajar lebih fokus kepada lulus peperiksaan berbanding memahami ilmu. Soalan kelima pula, 55% responden sangat bersetuju bahawa motivasi pelajar berubah selepas peperiksaan berbanding dengan melakukan penilaian berterusan. Soalan ke-6 pula, 48.3% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan dapat meningkatkan keupayaan pelajar dalam menguasai setiap mata pelajaran. Soalan ke-7 iaitu 55 responden sangat bersetuju bahawa pelajar lebih bermotivasi untuk belajar jika mereka diberikan maklum balas yang lebih terperinci selepas peperiksaan. Terusnya, dapatan kajian yang diperolehi daripada soalan nombor 8 ialah 53.3% responden sangat bersetuju bahawa pelajar lebih terdorong untuk belajar apabila penilaian dilakukan secara formatif dan berterusan, bukan hanya peperiksaan akhir.
Soalan ke-9, 58.3% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan seringkali memberi rangsangan kepada pelajar untuk fokus dan berusaha lebih keras dalam pelajaran. Soalan ke-10 iaitu soalan terakhir, 55% responden sangat bersetuju bahawa sistem peperiksaan membantu murid mengetahui di mana kekuatan dan kelemahan mereka serta memberi ruang untuk penambahbaikan. Meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar. Baiklah, berdasarkan ke-10 soalan yang telah kami ajukan kepada responden, kami mendapati bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa kaedah penilaian berasaskan penilaian peperiksaan dan penilaian alternatif dapat meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar. Jadi untuk pecahan dapatan kajian mengikut soalan, bagi soalan 1, kita dapat lihat 61.7% responden bersetuju bahawa penilaian yang lebih fleksibel akan membantu pelajar yang lemah akademik untuk menunjukkan potensi mereka dalam bidang lain. Manakala untuk soalan kedua, 50% responden bersetuju bahawa kaedah pentaksiran berasaskan peperiksaan dapat membantu sepenuhnya dalam meningkatkan motivasi dan prestasi pelajar. Dan soalan ketiga, 41.7% responden bersetuju bahawa penilaian alternatif lebih berkesan berbanding sistem peperiksaan. Jadi dari sini kita dapat lihat bahawa guru sememangnya bersetuju yang penilaian berasaskan peperiksaan dan juga penilaian alternatif memberikan manfaat kepada pelajar seperti meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan prestasi mereka. Tapi kebanyakan daripada guru menyatakan bahawa penilaian alternatif adalah lebih berkesan berbanding sistem peperiksaan. Contoh penilaian alternatif yang dijalankan oleh guru adalah seperti kerja yang berasaskan projek, temu bual, karangan, berbagai ujian seperti ujian penulisan, ujian lisan, ujian amali dan juga pemerhatian oleh guru. Pada soalan yang keempat, 40% responden didapati bersetuju bahawa penilaian alternatif memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran mereka dengan cara yang lebih holistik dan berbeza daripada sistem peperiksaan. Dan soalan yang kelima, 46.7% responden menyatakan penilaian alternatif dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Manakala soalan yang keenam, 48% responden berpendapat bahawa penilaian alternatif dapat mengukur tahap kefahaman pelajar dengan lebih tepat berbanding dengan penilaian daripada peperiksaan. Jadi penerimaan pelajar terhadap pentaksiran berasaskan peperiksaan dan juga pentaksiran alternatif adalah berbeza kerana kebanyakan pelajar akan menggunakan kemahiran mengingat dan memahami sahaja bagi menjawab soalan peperiksaan yang telah diberikan oleh guru. Sebagai contoh, apabila guru memberikan tugasan bagi subjek geografi seperti kajian lapangan, pelajar perlu mengaplikasikan teknik temu bual yang berkesan dengan responden dan kemudian menganalisis dan menilai dapatan daripada hasil temu bual tersebut. Dan daripada situ mereka perlu mencipta satu laporan yang bertepatan dengan apa yang diminta oleh guru. Beralih pula kepada soalan yang ketujuh, dapatan kajian daripada soalan ini adalah 48.3% responden menjawab prinsip asas dalam pentaksiran autentik adalah pelajar mampu mengemukakan jawapan dan bukan memilih jawapan daripada senarai. Untuk soalan 8, kami mengetahui tentang kaedah penilaian alternatif yang lebih baik selain daripada peperiksaan. Jadi, kebanyakan guru dalam menjawab bahawa ujian lisan dan perbincangan iaitu pelajar diuji melalui soal jawab. Dan yang kedua tertinggi adalah penilaian berasaskan projek iaitu projek individu ataupun projek berkumpulan. Bagi soalan 9 pula, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan penilaian alternatif. Jadi cabaran utama yang dihadapi oleh guru adalah kekurangan latihan atau sokongan. Yang kedua adalah kekurangan masa dan sukar untuk mengukur hasil secara objektif. Manakala bagi soalan terakhir adalah elemen penilaian alternatif yang paling penting mengikut guru untuk meningkatkan penglibatan dan minat pelajar adalah tugas berasaskan projek atau aktiviti. Yang kedua tertinggi adalah pembelajaran berpusatkan pelajar dan penggunaan teknologi, dan terakhir sekali adalah penilaian kendiri dan rakan sebaya. Bagi tugasan berasaskan projek atau aktiviti ini, guru dapat menilai pelajar secara menyeluruh. Bukan sahaja adakah pelajar itu faham dan juga hafal apa yang diajar, tetapi juga cara pelajar itu menilai apa yang dilakukan oleh mereka dan menghasilkan sesuatu yang baru darinya. Kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa sebahagian besar guru berpendapat bahawa sistem peperiksaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan prestasi pelajar. Guru menyatakan bahawa peperiksaan mendorong pelajar memberi fokus dan membuatkan pelajar berusaha lebih gigih untuk mencapai kejayaan dalam setiap peperiksaan mata pelajaran. Namun, segelintir guru berpendapat bahawa pelajar lebih tertumpu kepada kelulusan peperiksaan berbanding pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari. Ini juga menunjukkan peperiksaan boleh memberi tekanan yang boleh mempengaruhi motivasi pelajar secara positif ataupun negatif. Seterusnya, kajian ini juga menunjukkan ramai guru tidak yakin sistem peperiksaan dapat mengukur keseluruhan potensi pelajar, terutamanya bagi aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
Majoriti guru memberikan sokongan terhadap pelaksanaan kaedah penilaian alternatif seperti projek, pertaksiran berterusan, portfolio dan kajian kes. Dikatakan pendekatan tersebut lebih holistik dan membantu pelajar yang lemah dalam akademik untuk menonjolkan kemahiran dan potensi yang ada dalam diri mereka. Kajian ini juga membuktikan guru turut bersetuju bahawa penilaian alternatif berpotensi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar di sekolah. Selain itu, sekaligus memberi kesefahaman yang lebih mendalam terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Namun begitu, pelaksanaan penilaian alternatif itu menghadapi beberapa cabaran seperti kekurangan masa, latihan, sumber dan kurangnya minat pelajar. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan perlu untuk menyimbangkan peperiksaan dan penilaian alternatif dalam sistem pendidikan. Hal ini kerana perkara ini penting bagi memastikan pendekatan pentaksiran yang lebih adil, menyeluruh dan mampu memupuk motivasi serta prestasi pelajar dalam jangka.